Cikgu kena ingat lah alamat Gmail ni, pasal hari tu ada yang dah tulis alamat tapi dia lupa, jadi terpaksa buat semula. Jadi kalau cikgu dah tulis tu, cikgu tulis di type tu, cikgu tulis lah di mana-mana catatan supaya kita tak lupa. Kemudian password, okay, apa-apa. Boleh letak underscore tak? Boleh? Boleh. Underscore pun boleh, titik pun boleh. PSS underscore SJKC sama-sama kan? Saya sudah submit dah. Okey. Okay, ada yang selepas siap semua ni, cikgu boleh ambil syarat je lah. Cikgu klik di sini, konon-konon kita baca kan. Tak payah baca, tak apa, kalau nak baca lambat lah kan. Dia ambil syarat je, kita naik ke bawah. Jadi kita I accept. Okay. Kemudian dia akan ada, saya rasa akan ada masalah lah kan. Kadang-kadang dia minta verify number apa semua. Jadi kita letaklah nombor telefon kita. Untuk dia akan hantar satu kod. Jadi kod tu kita akan guna untuk verify tu. Dok Mas ya. Bukan ni set on off kan. Buat guna wifi je lah. Wifi kat pintu bawah tu. Tu B. Connect. Okay, aku cari di bawah kan. Saya di bawah kan. Okay, di wifi lah. Ni buka dah kan. Dia punya ni tak ada apa. Macam internet buka kan. Memang warna ni ke warna hijau? Okay.